Hai, saya Manja dari Malay Kitchen. Kali ni kita nak buat sambal tumis dengan tempoyak dan juga petai. Dan kita curahkan atas ikan goreng yang rangup. Sedap sangat. Jom masuk dapur. Rutin hujung minggu, pagi-pagi, ke pasar lah kita. Nampak petai, besar-besar mata dia. Dah kena belilah macam ni. Selesai kita beli petai kat luar ni, kita masuk bahagian dalam pasar. Kita beli ayam, ikan, udang dan lain-lain. Okey, dah sampai rumah, petai ni kita nak berisi. Kita ambil biji dia sahaja. Kita belah dua macam ni, kena tengok kot-kot ada ulat dalam tu. Alright, cukuplah banyak ni. Jom, kita basuh dan cuci bersih. Sementara tu, kita sediakan blender. Masukkan 3 ulas bawang besar, 3 hingga ke 4 ulas bawang putih. Yang ni Manja ada sedikit kunyit. Kalau tak ada, tak letak pun tak apa. Dan sekarang masukkan 3 hingga ke 4 tangkai cili besar merah dan cili api, lebih kurang 5 hingga ke 6 tangkai macam tu. Tuang sedikit air dan kita akan kisar sampai lumat. Dah siap kisar, kita ketepikan dulu. Dalam kuali masukkan sedikit minyak. Kita nak tumis semua bahan yang kita dah kisar tadi. Okey, kacau sebati. Kita biarkan sekejap. Kemudian kita boleh perasakanlah dengan sedikit gula dan juga garam. Kali ni Manja nak masukkan tempoyak. Lebih kurang 1 sudu besar macam ni. Kalau katalah korang tak suka tempoyak, boleh gantikan dengan sedikit air asam jawa. Okey, akhir sekali kita masukkan petai. Petai yang kita dah perisi awal tadi. Sambung masak lagi, kacau-kacau sebati. Okey, bila kita dah nampak sambal ni dah semakin pekat, okey, sekarang boleh tutup api dan kita ketepikan dulu. Sebab sekarang kita nak goreng ikan. Tara! Yang ni kita ada ikan siakap hari ni. Dah belah belakang dan cuci bersih pun. Sekarang kita bolehlah perasakan dengan garam dan juga serbuk kunyit di bahagian dalam dan juga bahagian luar ikan. Untuk bagi ikan kita ni rangup, kita akan bedakkan atau salut keseluruhan ikan dengan tepung jagung. Kita ratakanlah keseluruhan ikan dan bila minyak dalam kuali dah betul-betul panas, okey, jom sekarang kita boleh goreng. Kita goreng ikan ni, kita pakai minyak yang lebih sikit lah sebab kita nak goreng biar tenggelam semua ikan tu. Bila dah nampak bahagian bawah garing, kita alihkan. Sampailah kita nampak keseluruhan ikan kita elok garing, kuning keemasan. Sekarang bolehlah angkat, tutup api. Alright, inilah ikan goreng yang dah siap. Sekarang bolehlah kita tuang atau curahkan sambal tumis dengan tempoyak dengan petai yang kita dah buat awal tadi. Tengok tu, nampak sangat menyelerakan. Bila tengok macam ni, tak sabar rasa nak makan. Terliur pula kan? Jemput makan. Tak jadi sebab ikan ni masih panas. Okey, kita cuba sekali lagi. Ikan yang masih isi lembut dengan sambal yang sangat padu. Rasanya ratah macam ni boleh habis ekor. Jemput makan. Sedap sangat. Untuk lauk yang macam ni, sedap kalau kita makan dengan nasi putih. Barulah kita boleh rasa ikan yang rangup dengan gabungan sambal yang pedas, manis. Komplitlah rasa dengan rasa tempoyak dan petai juga. Memang nikmat sangat. Okeylah, sekian dulu untuk kali ni. Like, komen dan share Malay Kitchen. Jumpa lagi. Bye.